Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk bawah kecergasan fizikal, iaitu komposisi badan. Pengenalan berkenaan dengan komposisi badan ni. Tubuh badan kita terdiri daripada lemak dan tisu. Tisu tanpa lemak. Lemak yang berada dalam tubuh badan kita berada di bawah lipatan kulit. Setiap manusia, setiap individu memerlukan lemak untuk hidup. Lemak terdapat kebaikan dan keburukan dia. Sekiranya seseorang individu mempunyai peratus lemak yang tinggi, kebarangkalian untuk mendapat penyakit tinggi. Penyakit apa yang senang nak dapat? Kita akan tengok sekejap lagi. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Dalam buku teks awak muka surat 118. Kita tengok dulu apa itu komposisi badan. Komposisi tubuh badan boleh diukur dengan menggunakan kaliper. Kaliper ialah sejenis alat penyukat ketebalan kulit badan. Komposisi badan ialah peratusan lemak dalam tubuh badan berbanding otot dan tulang. Individu yang mempunyai komposisi badan yang baik berupaya menghindarkan diri daripada menghidap penyakit hipokinetik seperti sakit jantung, hipertensi dan kegemukan. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang senang kita nak dapat kalau kita terlampau mempunyai banyak lemak. Untuk mengukur komposisi badan, untuk mengukur lemak dalam badan kita, ada beberapa cara. Yang pertama ialah indeks jisim badan, BMI. Yang ni yang tiap-tiap tahun yang awak akan buat masa awak nak buat ujian segak. Yang kedua ukuran lilitan. Dan yang ketiga ukuran lilitan kulit. Baik. Jadi untuk tingkatan 1, cara yang akan kita belajar ialah kaedah lipatan kulit. Kita tengok dekat sini teknik mengira komposisi badan dengan menggunakan kaedah lipatan kulit. Yang pertama, perlu dapatkan minimum 3 bacaan bagi lipatan kulit di bahagian sisi gastrocnemius. Dekat mana gastrocnemius tu? Ialah di bahagian sisi dekat betis. Yang kedua, dapatkan minimum 3 bacaan bagi lipatan kulit tricep. Tricep dekat mana? Tricep dekat sini. Bahagian bawah lengan kita. Jumlahkan minimum lipatan kulit tricep dan lipatan kulit sisi dalam gastrocnemius. Bandingkan. Lepas tu perlu bandingkan pula jumlah minimum lipatan tricep dan gastrocnemius. Berpandukan carta lipatan kulit. Carta lipatan kulit ada dekat bawah. Gunakan pembaris untuk mendapatkan bacaan peratusan lemak. Dan lepas tu kita akan dapat kategori lemak badan kita. Berada di tahap yang seterusnya kita tengok prosedur pengukuran lipatan kulit tricep. Ini tricep. Murid yang hendak diuji hendaklah berdiri tegak. Pengukuran lipatan kulit tricep dilakukan pada bahagian belakang lengan kanan otot tricep. Jadi contoh dia yang ni, dia kata otot tricep di belakang lengan kanan otot tricep. Di titik tengah-tengah antara siku dan cuaran acromion scapula.
di tengah-tengah. Okey, antara sini ke sini. Okey, kita cari titik tengah. Okey, kita cubit di bahagian sini. Okey. Cubitan lipatan kulit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Okey, maksudnya dua jari ni lah. Okey, kita perlu cubit dekat bahagian tricep. Okey. Perlu dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Okey. Okey, lepas tu ketiga-tiga bacaan tu kita perlu ambil dan catat. Okey, seterusnya kita tengok prosedur untuk pengukuran lipatan kulit gastrocnemius. Okey, ini yang cikgu bagi tahu tadi. Sisi tepi bahagian betis. Okey. Okey. Sama juga, okey. Tangan perlu menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk. Okey, kita perlu cubit sikit. Okey. Dan kepit kaliper tu. Okey, kepit kaliper di bahagian kulit gastrocnemius. Okey. Sama juga perlu diambil dengan 3 bacaan. Okey, seterusnya. Ini ialah contoh kaliper yang boleh digunakan. Okey, dekat sekolah kita menggunakan slim guide. Okey. Dekat sekolah kita, okey. Okey, ini ialah borang record. Okey. Berapa bacaan, setiap bacaan perlu kita catatkan. Okey. Okey, insya-Allah nanti bila kita dah boleh balik ke sekolah, okey, kita boleh datang ke sekolah, kita akan cuba buat macam mana untuk dapatkan peratusan lemak, okey, di tricep dan juga gastrocnemius. Okey, untuk sekarang ni semua orang perlu faham dulu dan perlu tahu dulu dekat mana kita akan ambil bacaan lemak tersebut. Okey, yang cikgu bagi tahu tadi dua tadi, tricep dan juga gastrocnemius. Okey, dan juga kedudukan tangan. Nak guna jari mana? Okey, iaitu ibu jari dan juga jari telunjuk. Okey. Okey, baik. Jadi untuk tajuk komposisi badan ni, okey, hanya itu sahaja yang cikgu terangkan. Okey. Cikgu nak semua orang baca dan cuba fahamkan cara untuk mengira peratusan lemak masing-masing. Okey, baik, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.